Soalan tadi hubung kait dengan masalah ibadat solat, tapi kita gunakan dengan tayamum. Tersebab daripadanya tayamum kita itu tersebab daripada tidak ada air. Dipanggil kata tayamum kerana tidak ada air. Ya, kita maklumkan tayamum tu ada beberapa kerana. Ada satu-satu kita tayamum tu kerana sakit, ya tak boleh disentuh air. Maka tayamum itu adalah pada tepi air, di tepi laut, sungai pun maklum dah tu, kerana tak boleh nak sentuh air. Itu lain hukumnya. Nah, kemudian hak soal ini adalah seorang itu dia sembahyang dengan tayamum, tapi tayamum kerana apa? Kerana tidak ada air. Maka tidak ada air tadi tu, dia tidak ada air, dia tubik pula di situ, terbagi pula. Tidak ada langsung, dia panggil tidak ada hissan. Dengan apa tak ada dalam simpanan kita langsung. Ataupun tidak ada air di situ tu, pada syarak dibilang tidak ada air. Pada hissi, pada zahir, air tu ada. Tetapi air ada untuk diminum. Kita dalam musafir, beberapa orang kita ada bekal air untuk minum. Bila sampai di sekatan jalan, kita nak solat, wuduk, tidak ada. Nah, kita batal, kita berhadas, maka nak ambil wuduk, air tak ada. Tu air ada tu. Air tu untuk minum. Jadi kalau kita ambil wuduk, nanti air itu habis, hadapan kita tak tahu, tak ada harapan. Maka syarak bilang air tak ada. Dia panggil tidak ada pada syarak. Pada zahir ada. Maka kita tayamum kerana tidak ada air. Maka tayamum itu berlaku di tempat yang ghalib ada air. Begitu soal tadi. Tempat yang ghalib ada air kan. Maka ulama kira pula apa maksud tempat yang ghalib ada air. Dia kira kata kalau tempat ini dalam masa setahun 12 bulan, kebanyakan air ada berapa bulan? Katakanlah 6-7 bulan dalam setahun. Maka rupanya tempat itu tempat yang ghalib ada air. Nah, setahun 12 bulan yang ada air biasa 8 bulan. Maka baki lagi 4 bulan. Maka rupanya tempat itu tempat yang ghalib ada air. Kita tayamum di tempat yang ghalib ada air. Maka solat kita dengan tayamum yang sebegitu tu, wajib atasnya kita tu i'adah. Dia tak guna qadha lagi, dia guna i'adah. Apa arti? Wajib atas kita sudah solat dengan tayamum tadi, wajib atasnya i'adahkan solat. Ulangkan sembahyang sekali lagi bila kita dapat air. Itu panggil i'adah. Maka perkataan i'adah tu lebih umum pada qadha. Kan? I'adah ni kadang-kadang waktu masih ada. Kita tayamum, kita solat, pergi-pergi kita temu air. Bila temu air, wajib kita ambil wuduk, sembahyang. Waktu masih ada. Panggil i'adah, tak panggil qadha. Kan? Kita pergi-pergi habis zuhur. Nah, masuk waktu asar dah. Bertemu air. Tu zuhur kena qadha. Kan? Begitu juga sampai maghrib bertemu air. Maka zuhur dan asar tadi kena qadha. Itu. Sebab kita tayamum di tempat yang ghalib ada air. Dia panggil tidak menggugurkan fardu. Nah, itulah. Patut ada lagi. Boleh gila ni.